Kerana itu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah mengatakan, saya cinta dengan setiap ujian yang datang kepada saya. Saya suka dengan setiap ujian, dugaan hidup yang melanda saya, kerana saya kenal siapa yang datangkan dugaan tersebut. Kerana saya kenal siapa yang datangkan ujian hidup yang menimpa saya kenal dia. Saya kenal dia sebagai zat yang maha pengasih. Biar ku jatuh berjuta kali, takkan ku rapuh dari mencari jalan pulangku padamu ilahi. Ku teruskan langkah kepadamu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya diberi peluang emas untuk interview bersama Ustaz Iqbal Zain di sini, di mana pertama kali yang topik saya diberikan adalah kalau kau rasa jauh dari Allah, itu bukan penghujung, itu mungkin panggilan untuk pulang kepada Allah SWT. Mungkin di sini saya nak minta Ustaz Iqbal untuk memberi pencerah sikit mengenai topik inilah. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullah khair Ustaz Siddiq dan seluruh sidang penonton yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Ini adalah soalan yang sangat baik berkenaan dengan orang yang kadang-kala dalam kehidupannya dia rasa diri dia seolah-olah dibiarkan Allah Ta'ala, seolah-olah dia rasa diri dia tak dipedulikan Allah. Kadang-kala timbul rasa, adakah Allah sayang aku? Dan sampai dia rasa dia terlalu jauh daripada Allah, seolah-olah dah tak ada harapan untuk kembali semula. Jadi untuk nak mengupas soalan tersebut, saya ingat kita perlu mulakan dengan asas penciptaan itu sendiri. Penciptaan yang Allah Ta'ala mulakan penciptaan ini dengan penuh cinta. Kita kena faham sifat yang paling dominan yang ada pada Allah Ta'ala adalah sifat cinta, yang terkandung dalam sifat rahmat Allah. Rahmat Allah mengatasi sifat kemurkaannya. Jadi oleh kerana rahmat Allah mengatasi kemurkaannya, maka penciptaan ini datang adalah sebagai suatu dasar cinta daripada Allah SWT. Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya mengatakan, kalau sifat murka Allah mengatasi sifat cintanya, tidak ada satu zarah makhluk pun akan tercipta. Tapi oleh kerana rahmat Allah mengatasi kemurkaannya, maka Allah wujudkan alam jagat raya ini. Allah ciptakan alam semesta yang penuh dengan keindahan. Allah ciptakan cakrawala dengan seluruh keharmoniannya. Dan Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan pelbagai ragamnya, dengan pelbagai jenis perangainya, dengan pelbagai jenis ujian yang Allah Ta'ala bagi pada setiap manusia, yang pada setiap ujian tersebut semuanya mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai kalau seseorang itu merasakan diri dia merasa jauh daripada Allah, sebenarnya perasaan itu pun adalah suatu ujian daripada Allah, supaya digunakan ujian tersebut sebagai kesempatan dan peluang untuk didekatkan lagi dengan Allah SWT. Kerana Allah SWT yang maha cinta kita, Allah Ta'ala maha cemburu. Dan kecintaan dia datang bersama dengan kecemburuan. Tetapi kecemburuan Allah kita perlu faham pada konteks yang betul. Kerana kecemburuan Allah Ta'ala tak sama macam kecemburuan manusia. Kecemburuan manusia adalah sesuatu yang bersifat emosi. Tapi kecemburuan Allah adalah sesuatu yang bersifat kehendak ilahi yang dipenuhi dengan rasa cinta. Allah Ta'ala cinta kita, dan tak ada siapa cinta kita melebihi cintanya Allah Ta'ala kepada kita. Tak ada siapa boleh lawan Allah yang telah mewujudkan kita, Allah yang menciptakan kita, dan Allah kurniakan rezeki yang pelbagai kepada kita untuk berlangsungan kewujudan. Tak ada siapa yang mencintai kita seperti mana Allah Ta'ala sayang kita, seperti mana Allah kasih kita, sebagaimana Allah cinta kita. Kerana itu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah mengatakan, saya cinta dengan setiap ujian yang datang kepada saya. Saya suka dengan setiap ujian, dugaan hidup yang melanda saya,
kerana saya kenal siapa yang datangkan dugaan tersebut. Kerana saya kenal siapa yang datangkan ujian hidup yang menimpa saya kenal dia. Saya kenal dia sebagai zat yang maha pengasih, sebagai zat yang maha penyayang, sebagai zat yang maha cinta, sebagai zat yang maha baik. Dan sifat yang dominan padanya adalah sifat rahmat dan kasih sayang. Jadi kalau dia bagi ujian kepada saya tahu dia sedang sayang saya. Kalau dia sedang bagi saya ujian, apa saja bentuk ujian yang datang kepada saya tahu ini pemberian daripada Allah Ta'ala, ini adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Dialah yang wujudkan ujian tersebut. Maka Rumi mengatakan, saya tahu setiap ujian tadi hanyalah untuk mendekatkan saya kepada Allah, bukan untuk jauhkan daripada dia. Jadi di sini kita perlu faham setiap percintaan lumrahnya adalah kecemburuan dan ujian. So Ustaz cakap mengenai cinta, mungkin ada juga yang berpandangan kalau macam Allah ciptakan kita kerana cinta, dan kenapa Allah menciptakan api neraka contohnya. Macam mana kita nak memahamikan mereka mengenai tersebut? Baik, contohnya di negara Singapura dan juga di negara saya, negara Malaysia, tanda kerajaan kasih pada rakyat, tanda kerajaan ataupun pihak autoriti, pihak atasan, pihak yang berkuasa, dia kasih, dia cinta pada rakyat jelata, dia wujudkan yang namanya penjara. Dan tujuan dia wujudkan penjara, kerajaan wujudkan penjara bukan matlamatnya supaya nak tangkap manusia masuk dalam penjara. Tidak. Akan tetapi untuk sebagai suatu peringatan, sebagai suatu tanda kasih kepada rakyat jelata, ini ada penjara, berwaspadalah, beringatlah, jangan melakukan perkara-perkara jenayah, jangan buat perkara-perkara yang jahat, jangan menzalimi orang lain, jangan mengambil hak orang lain, nanti kamu akan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi sebuah negara, kalau tidak ada penjara di dalamnya dan kerajaan tak meletakkan suatu sistem yang boleh tertangkap orang salah, boleh dipenjarakan, maka saya rasa negara itu bukan negara yang aman. Negara itu boleh jadi negara yang rakyat jelatanya mungkin akan merasa sangsi untuk duduk dalam sebuah negara yang tidak ada penjara. Walaupun daripada sudut umumnya penjara ni nampak macam tempat manusia akan susah merikut dalamnya. Tapi bayangkan kalau negara tanpa penjara, negara boleh jadi huru-hara sebab boleh jadi manusia akan bermaharajalela untuk buat bermacam-macam kejahatan. Dia pecah masuk rumah orang, dia rompak rumah orang. Dia kata tak ada masalah sebab tak ada penjara. Tak ada akta untuk nak menghukum mereka, tak ada kesalahan yang menyebabkan mereka perlu meringkuk dalam penjara. Jadi di dalam sebuah negara adanya penjara tersebut bukan suatu tanda azab pada rakyat jelata, tapi suatu tanda protection. Suatu bentuk perlindungan, suatu bentuk jaminan keamanan daripada sebuah kepala negara, kerajaan yang dihadiahkan kepada rakyat jelatanya. Dia bukan sekadar tempat sesaan, akan tetapi dia nak menjaga kebajikan rakyat jelata itu sendiri. Jadi bila Allah ciptakan neraka dan Allah bagi ancaman kepada manusia, wahai manusia, berwaspada, jangan kamu buat ini dan buat itu, jangan kamu sampai terjerumus ke dalam api neraka. Itu adalah tanda kasih sayang Allah SWT. Bukan sebab Allah Ta'ala ciptakan neraka sebab Allah nak masukkan manusia ke dalam neraka. Sebab Allah nak campakkan manusia ke dalam neraka. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka ciptaan neraka itu masih dalam skop cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia jangan berputus asa daripada Allah. Di dunia ini, bila kita kata dunia adalah tempat ujian, maka Allah sedang menguji kita dan kita sedang berusaha untuk sedaya upaya mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah. Jangan sekali-kali bila kita rasa jauh daripada Allah SWT, Allah tak sayang saya. Padahal sebenarnya merasa jauh itu sebenarnya adalah ujian yang Allah sedang bagi kepada kita. Tapi kita jangan carried away. Kita jangan overthinking sampai kita rasakan, oh Allah dah tak sayang aku, Allah memang tak pedulikan aku. Ikut perasaan. Ikut perasaan. Maknanya dia dah bersangka buruk pada Allah SWT. Sistem yang Allah letak di alam ini, bila Allah bagi kita ujian dan Allah suruh kita berusaha
untuk dapatkan yang terbaik di sisi Allah, dapatkan redha Allah SWT, kita jangan sangka buruk pada Allah SWT. Kita kena sangka baik pada Allah SWT. Sebab tugas kita adalah berusaha. Tugas kita adalah berusaha untuk memilih haluan yang baik, pilihan yang baik dalam hidup kita untuk dapat redha Allah SWT. Dan tugas kita berusaha untuk jauhkan diri kita daripada menanggung risiko jatuh dalam keremukaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk jauhkan kita risiko terjerumus dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berusaha. Itu tugas kita, dan kita sedang fokus terhadap apa yang Allah Taala bagi pilihan kepada kita untuk kita buat. Dan Allah tak suruh kita fokus terhadap apa yang luar daripada kuasa kita, luar daripada usaha kita, iaitu untuk tentukan kita masuk syurga ataupun masuk neraka. Itu bukan usaha kita, itu bukan kerja kita, bukan skop tugas kita. Dan Allah tak suruh kita untuk fikirkan, untuk kita risaukan macam mana kalau seolah-olah seperti macam mana kalau saya ni kalau buat amal baik pun, tapi kalau Allah dah tetapkan saya masuk neraka, saya tetap masuk neraka juga. Maksudnya dia telah babitkan diri dia kepada suatu perkara yang Allah tak tugaskan dia. Allah tugaskan dia untuk kamu berusaha untuk pilih jalan yang baik. Allah dah turunkan Rasul, Allah dah turunkan kitab suci sebagai pedoman untuk bezakan mana hak dan batil, mana yang betul, mana yang salah, mana haluan yang patut kamu pilih untuk dapat redha Allah. Itu usaha kamu. Allah kata, kamu jangan ambil tugas aku. Kamu jangan ambil kerja aku. Tugas aku yang menentukan, yang mengadili, yang menghakimi siapa kamu yang masuk syurga, siapa yang masuk neraka. Dan bahkan Allah dah tetapkan dah pun. Allah dah tentukan. Tetapi Allah rahsiakan pengetahuan tersebut daripada kita. Allah tak bagi tahu pada kita, tak bagi tahu pada saya tuan-tuan dan sidang penonton semua, siapa yang masuk syurga, siapa yang masuk neraka, siapa yang mati dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan yang baik, siapa yang mati dalam su'ul khatimah, iaitu mati dalam keadaan kesudahan yang buruk. Allah tak bagi tahu sesiapa. Nasib kita di padang mahsyar, nasib kita di alam barzakh, itu semua kita tak tahu. Dan ya, barzakh, alam kubur, Rasul kata boleh jadi satu taman daripada syurga Allah, boleh jadi satu lubang daripada lembah api neraka. Tapi Allah tak bagi tahu kita kubur kita ni akan jadi lubang neraka ataupun jadi taman syurga. Ya, oleh kerana Allah tak dedahkan kepada kita apa yang menjadi future kita, apa yang akan kita tanggung, nasib kita, apa yang Allah dah tentukan untuk kita. Maksudnya itu bukan tugas kita untuk risau. Allah bagi tahu, wahai manusia, kamu berusaha untuk pilih jalan yang baik dan aku tidak memungkiri janji aku. Dan aku tidak sia-siakan kebaikan kamu. Kamu rasa kamu jauh daripada aku lebih sayang kamu. Aku lebih cinta kamu. Allah kata, aku sentiasa membuka pintu aku untuk kamu datang bertaubat kepada aku. Dan jika kamu yang tak datang bertaubat kepada aku, maksud kau yang pilih jalan haluan kau yang kau bersangka buruk kepada aku. Ulama mengatakan perasaan yang tersebut sebenarnya suatu ujian daripada Allah SWT, kerana seorang hamba Allah, seorang mukmin, sepatutnya dia mengetahui bahawa kasih sayang Allah, pengampunan Allah adalah lebih besar daripada dosa dia. Ada sesuatu yang salah dalam pemikiran manusia bila dia rasa dosa dia lebih besar daripada cinta Allah, bila dia rasa dosa dia lebih besar daripada keampunan Allah, bila dia rasa dia punya kesalahan